Hai semua, hari ini saya nak ceritakan tentang sejarah harga emas. Pada tahun 2000, harga emas hanyalah sekitar RM35 segram. Nak tahu tak harga emas dulu dan sekarang berapa? Jom tengok video ni sampai habis. Pada tahun 2000, harga RM35 segram. Tahun 2005 naik RM50. Tahun 2010 naik RM130. Tahun 2016 naik RM180. Tahun 2020 naik RM270. Tahun 2023 naik RM318, manakala tahun 2024 naik kepada RM338. Dan akhir sekali pada tahun ini, harga emas naik sehingga RM450 segram. Jadi, tuan-puan, tunggu apa lagi? Mari kita simpan emas pada tahun ini juga. Takkan kita nak tunggu sehingga 20 tahun akan datang? Mungkin pada waktu itu, emas akan jadi RM3,000 segram. Dan waktu itu, tuan-puan, bila tuan-puan menyesal, dah tak ada guna lagi dah. Kerana harga emas pada tahun 2025 ini sudah menjadi sejarah. Macam mana nak mula? Okey, tuan-puan boleh mesej saya dan tinggalkan kontak number supaya saya boleh kontak tuan-puan dan bantu tuan-puan untuk daftar akaun Gap secara percuma. Follow for more.